Maggi goreng satu. Baru aku perasan, aku dekat siapa? Aku pun kena masak sendiri. Nasib. Hai hamba, hari ni aku nak share dengan hamba resepi buat Maggi goreng. Simple saja. First sekali hamba rebus lah Maggi tu. Lepas tu hamba tapis dia tahu. Kemudian hamba sediakan bawang putih, bawang besar dan juga cabai kering yang telah di blend. Hamba blend halus sampai cair dalam kuali tu. Hamba masukkanlah ni sosis yang telah dipotong dan juga daging rebus sikit. Lepas tu masukkanlah ni sos cili, sos tiram, kicap pekat dan juga sos ikan sikit tau. Picit-picit situ, kacau sampai dia pecah minyak. Lepas tu masukkanlah perasa gula garam secukup rasa. Lepas tu pecahkan telur lebih kurang 3 biji, kacau masukkan Maggi dan juga sayuran seperti carrot, toge dan juga sawi. Lepas tu apa lagi, hampa balik-balikkan dia, kacau dia, buka api kuat-kuat tau. Lepas tu hampa jangan lama-lama, nanti hancur pula. Okey, kacau balik-balikkan dia. Dah siap dah Maggi goreng Pak Man. Resepi ni simple je tapi rasa dia memang sur. Kita makan Maggi goreng. Pagi ni Maggi goreng je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya Maggi goreng. Lagi sedap kalau buat sendiri. So hampa jangan lupa save resepi ni. Mana nak tahu nanti nak buat untuk sarapan nanti. So selamat bersarapan.